Assalamualaikum. Salam sejahtera. Terima kasih rekan-rekan media yang hadir pada malam hari siang ini. Hari ini, sebentar tadi dalam pukul 10 kami telah adakan satu mesyuarat penaja penubuhan satu NGO baru, iaitu Angkatan Pembela Hak Rakyat atau singkatannya HAK. Tujuan kami pupuk NGO ini mata-mata kerana kami dapati bahawa hak rakyat sekarang ini banyak dicabut. Kami dapati bahawa hak kita untuk berhimpun, hak kita untuk bersuara, hak kita untuk berpersatuan cuma dinafikan. Kalau kita baca betul-betul dalam perlembagaan persekutuan, kita dapati bahawa ada banyak lagi hak kita yang betul-betul kita nafikan. Seumpamanya, hak kita untuk bergerak bebas di mana-mana bahagian persekutuan sudah tentu dicabuli kerana terlihat Kembara Oren dinafikan untuk masuk ke dalam kandang. Terlihat Anwar Ibrahim dan rombongan-rombongan dalam Jelajah Merdeka dinafikan untuk masuk ke bahagian-bahagian persekutuan, sedangkan kita bercakap pasal persekutuan. Dan perlembagaan kata bahawa kita berhak untuk bergerak bebas di mana-mana bahagian persekutuan, melainkan dilarang oleh undang-undang. Jadi saya rasa kalau kita nak berjelajah ke mana-mana di persekutuan ni, kita berhak. Tapi hak ni cabuli. Hak ni tidak dibenarkan kepada kita rakyat Malaysia oleh sekumpulan manusia yang menganggap bahawa persekutuan ni adalah hak milik mereka. Hak milik kekal mereka. Jadi kami sekarang ni bertubuhkan hak ni untuk memastikan bahawa semua rakyat Malaysia, tak kira sama ada dia itu adalah keturunan apa bangsa ataupun agama, diberi hak masing-masing. Kalau terlihat dalam perlembagaan juga mengatakan bahawa satu rakyat Malaysia berhak untuk memiliki tanah. Tapi cuba kita milik tanah. Cuba kita mohon tanah pejabat tanah, dapat ke tidak? Melainkan kita tidak ada kabel. Dari hak sekarang ini yang ternampak adalah hak kita yang bersambung dengan kabel yang kuat. Kalau tak ada kabel kuat, tak adalah hak kita. Jadi ini adalah sebagai satu amaran kepada kerajaan sekarang ini bahawa hati-hati apabila membuat sesuatu, memastikan bahawa hak rakyat dipelihara. Dan juga satu amaran kepada PR. Sekiranya takdirkan bahawa PR mengambil alih Putrajaya lepas PR13, bahawa hak kita adalah hak kita. Hak kita adalah hak yang terlindung dan termaktub dalam perlembagaan. Maka kami akan buat satu check and balance. Baik PR, baik PN. Kita akan cek. Tadi, sebentar tadi kami telah pun tubuhkan satu ahli jawatan kuasa penaja, di mana saya telah dilantik sebagai pengurusi dan ini adalah EJK saya, termasuk EJK usaha dan EJK lain, dan ada yang tadi ada kita dapat tunggu dah balik timbalan pengurusi dan sebagainya, dan bendari ada di situ mengambil gambar. Jadi itulah, dan kami akan secepat mungkin selepas kami tubuhkan dia langkakan dia punya lambang dan logo, kami akan mohon untuk didaftarkan hak ini. Jadi hak ni bukan macam satu persatuan yang ditubuhkan semata-mata kerana mereka benci satu individu. Hari ini buat, besok mati. Tidak. Kami bercadang untuk daftarkannya dan kami minta agar ROS pun berhati-hatilah. Pastikan bahawa ianya ditimbang secara rasional dan mengikut undang-undang. Sebab kita bukan anti-BN, tidak. Kita bukan anti-BN dan kami bukan penyokong PR. Walaupun ada di antara kami adalah ahli-ahli PR, tapi ada juga orang-orang BN di dalam EJK yang ditubuhkan tadi. Dia dah balik. Dan ada juga orang-orang yang bebas daripada pihak politik. Dan kami insya-Allah akan cadangkan bahawa penaung-penaung kami akan jadi orang-orang kuat daripada BN dalam perbincangan sekarang ini. Jadi ini NGO ni tak ada kaitan dan tidak bersandar kepada mana-mana pihak politik, walaupun kami ada fahaman politik masing-masing. Dan dalam ini kita akan bekerjasama. Kerjasama dengan PN, kami kerjasama dengan PR. Mana PR salah, tetap salah. Yang mana PN betul, tetap betul. Dan itulah matlamat kami. Matlamat kami yang kami ada dalam perlembagaan adalah untuk memberi kesepahaman dan seterusnya mempertahankan hak rakyat. Kami akan pergi buat roadshow di mana saya akan buat explanation, jelaskan apa hak mereka dalam perlembagaan dan hak itu akan kami pertahankan bagi pihak rakyat. Itulah matlamat kami. Jadi ada apa-apa lagi yang kita buat antara yang lain? Bila akan mohon pendaftaran? Dalam masa seminggu insya-Allah. Kami akan sampaikan dalam dokumen-dokumen kepada ROS Kuantan
dan kami mintalah gaya ini teruskan dengan segera. Sekarang ada berapa ahli? Kita ambil minimum 7 yang dibenarkan bawah penaja. Kami ada 8. Lepas daftar baru kami akan rekrut ahli. Tak guna kita ambil sekarang ni, kalau nanti ditolak daripada ROS pun tak guna juga. Kami tak mau jadi satu pertubuhan haram. Kami dah satu pertubuhan halal. Setakat jawatan kuasa dah ada tu. Penaja. Jawatan kuasa penaja dah ada. Ada yang senarai ini. Boleh sebut nama-nama dia? Okey. Saya selaku pengerusi penaja. Tadi Muhammad Zulkifli bin Muhammad naik pengerusi. Muhammad Syukri bin Muhammad Ramli ataupun CMK yang lebih kenal sebagai CMK sebagai setiausaha. Kamsia bin Syabuddin Bendahari. Fauzi bin Abdul Hamid sebagai AJK. Anizam bin Muhammad Ali dah balik tadi, dia sebagai AJK. Dia ni orang OKU lah, orang UMNO. Bukan OKU orang upaya, tidak, orang UMNO. Kamarul Hatta bin Muhammad Ali sebagai AJK dan Zali Alias sebagai AJK. So kita ada 8 orang lah, satu lebih daripada yang dibenarkan oleh ROS. Kita kalau ada 7 kata ROS, kita ada 8. Pertubuhan ini bukan pertubuhan politik. Bukan pertubuhan politik. Tapi pertubuhan ini adalah watchdog untuk parti politik. Ya, watchdog. Check and balance. Tak kira lah siapa-siapa esok, sama ada BN Kekal ataupun BN Tumbang, PR Rambi ataupun PR Hak. Apa hancur? Tuan Haji tadi ada sebut pasal mempertahankan hak rakyat. Contoh satu individu nak pergi satu tempat, dinafikan hak dia untuk di sana. Dan pertubuhan ini akan memperjuangkan hak itu. Ya. Bagaimana dengan rakyat yang tak mahu orang ini datang? Siapa yang nak mempertahankan hak mereka? Rakyat tak mahu seorang datang. Rakyat tak ada hak untuk melarang sesiapa untuk pergi ke mana-mana. Betul. Tetapi kawasan tu dia tidak ada dia tak nak orang tu datang. Macam mana? Macam sekarang macam ni. Duduk cara ni. Saya duduk di Bukit di Rau. Misalnya, saya duduk Rau. Rau tu bukan milik saya. Benar? Atau bukan milik kami. Benar? Okey. Jadi kalau tuan nak datang ke tempat kami tak payah larang. Sebab kalau kita ikut di dalam Parlimen Rau, misalnya saya daripada Rau ya. Misalnya ada 45,000 pengundi. Yang menang dengan majoriti 1,000. Bermakna dia dapat dalam 20,000. Yang 15,000 tu bukan ke penyokong yang kalah. So maaf saya pula kalau dia tak mau dia datang, kenapa pula orang ni nak? Sedangkan Perlembagaan kata setiap satu rakyat Malaysia bebas untuk gerak di mana-mana bahagian persekutuan. Sabah Sarawak keluar lah persekutuan. So mengapa pula kamu kata saya tak nak kamu datang ke tempat saya? Apa hak saya untuk larang kamu? Tak boleh. Mana penduduk tidak ada hak, tak ada hak untuk melarang siapa-siapa datang. Tak ada hak. Melainkan saya nak pergi menceroboh rumah awak. Itu you larang lah. Tapi kawasan tak ada. Tak ada. Kalau kita ambil contoh, saya bagi satu contoh yang klasik ya. Saya bagi satu contoh klasik. Di kawasan sini. Okey, pilihan raya umum ke-13. Pilihan raya umum ke-13. Ada 10 orang pengundi, 3 calon. Misalnya. Baik. A dapat 4 undi. B dapat 3 undi. C dapat 3 undi. A menang. Tapi majoriti tolak dia. 6 orang tak mau dia. 4 orang mau dia. Jadi mengapa pula yang 4 orang yang kurang ini benar tidak boleh benarkan orang kata dengan majoriti mau dia datang? Di mana rasional dia? Pertubuhan ni kami akan pastikan bahawa setiap seorang itu boleh bergerak. Asalkan jangan melanggar undang-undang. Jangan melanggar undang-undang. Kita nak orang itu diberi hak. Jangan kita label seorang itu macam ini semata-mata kerana pemimpin kamu kata dia macam ini. Jangan kita label Najib misalnya sebagai seorang pembunuh sedangkan tidak ada bukti. Jangan kita label Anwar sebagai peliwat sedangkan telah mahkamah kata tidak. Itu hak masing-masing. So saya tidak menyebelahi Najib ataupun tidak atau Anwar. Saya menyatakan bahawa mereka masing-masing ada hak. Dan apabila mahkamah kata dia tidak salah, dia tidak salah. Dan selagi mahkamah tidak sampaikan Najib, selagi itu dia tak salah. Dengan kita buat tuduh sembarangan. Okey, penungkung pertubuhan hak ini rata-rata majoritinya kita melihat mempunyai pemahaman politik yang menyebelahi pada PR. Tidak. Tidak kan? Tidak. Ini hanya penaja yang akan dibubarkan selepas ditubuhkan ke kelab. Lepas siapa nak masuk boleh masuk. Tuan Haji, ada 2 persepsi yang akan timbul kalau saya tengok jawatan kuasa yang ada kat depan saya. Pertama macam disebut kawan saya tadi, kecenderungan politik itu kepada PR. Yang keduanya akan timbul persepsi bahawa sebahagian pada penggerak PR di negeri Pahang ni
dah tak dapat membawa isu-isu yang nak dibawa ni dalam saluran parti masing-masing. Bagaimana Tuan Haji fikir tentang dua persepsi tu? Kecenderungan politik itu adalah hak kita. Kita apa saya kata tadi, setiap satu manusia mempunyai hak untuk berpersatuan. Jadi kalau saya ambil persatuan dan saya masuk PKR pada misalnya, itu adalah hak saya. Tapi kalau PN melakukan sesuatu perkara yang saya dapati adalah betul, mengapa pula saya perlu bantah? Bukan semata-mata kerana pimpinan saya kata dia salah, sedangkan saya tahu dia betul, mengapa saya perlu bantah? Macam saya bagi satu contoh yang klasik sekarang ni sedang berlaku. Kata di PKR 300,000 orang hingga tidak ada IC. Okey, saya nak tanya, siapa yang sebenarnya silap dalam segi ini? Kerajaan enggan beri IC kepada mereka ni. Kalau itulah soalannya, sedangkan perlembagaan kita kata bahawa setiap seorang manusia yang dilahirkan dalam Malaysia berhak untuk dapat surat beranak. Bila ada surat beranak, dia berhak untuk dapat IC. IC tak kira lah biru ataupun merah, ikut status ibu bapa dia. Baik, mengapa 300,000 orang tidak diberi IC misalnya? Maksudnya kita kena tegur kerajaan mengapa tak beri. Tapi dalam masa yang sama, kita kena tahu sama ada 300,000 orang ini yang tidak ada IC berdaftar ataupun tidak kelahiran mereka. Kalau tidak didaftarkan kelahiran, maka dia tak ada hak untuk dapat IC. Jadi janganlah buka mulut tak ada pasal-pasal. PR. Ya, itu maksud saya tu. Jadi bila kita lihat daripada segi itu, saya tak cenderung ke mana-mana. Dan saya pun telah beritahu dalam 2-3 minggu dulu bahawa saya retire daripada politik untuk gerak aktif di dalam NGO. Bila saya keluar daripada politik aktif, bermakna tak semestinya saya keluar daripada parti politik. Itu hak saya untuk berpersatuan. Tak ada siapa yang boleh nafikan saya. Faham? Faham. Yang kedua, persepsi yang kedua, persepsi apa tu? saluran dalam parti masing-masing. Masing-masing perjuangkan lah. Dia boleh perjuangkan hak dia, saya perjuangkan daripada segi orang yang tak berparti. Misalnya, dia nak pergi ikut saluran mana? Dia datang ke kita. Kita akan bawa isu dia ke atas, ke mana yang sepatut. So, PAS boleh perjuangkan hak, PKR boleh perjuangkan hak, DAP boleh perjuangkan hak, UMNO boleh, Perkasa boleh, Jati boleh, Tibai boleh, terpulang lah. Terpulang, saya pun boleh. Persepsi seterusnya. Dalam masa menjelang pilihan raya yang tak sampai 4 bulan, kalau adalah persoalan yang bertanya, mengapa sekarang baru dalam waktu yang terdekat dengan pilihan raya baru wujudnya satu NGO hak umpama? Macam mana kita nak? Sebab betul, memang tak terlalu dekat dengan perlembagaan, dengan pilihan raya. Tapi persoalannya, kita lihat pencabulan hak berlaku sekarang, terutamanya masa jelajah. Baru-baru ni Oren dinafikan untuk masuk 2 tempat di Perak dan 1 tempat di Terengganu. Jadi pencabulan hak tu ketara sekarang, bukan dulu. Kebetulan. Bukan di-plan, tapi berlaku pada masa dekat dengan pilihan raya. Just too bad lah. Walaupun ada NGO ni, tidak semestinya kita menentang PN, tidak. So PRU nak adakan besok, tak kisah, carry on. Sebab kita tak mengganggu sesiapa. Kita hanya pertahankan, kita ada satu NGO pro rakyat, bukan pro parti politik. So kalau pilihan raya besok, carry on lah. Kalau PN bawa satu isu masa pilihan raya yang menyentuh hak rakyat, yang menyenangkan rakyat, kami akan suara dan katakan bagus, carry on. Dan kalau ada PR membawa satu isu yang menentang dengan hak rakyat, kami akan kata syarat, don't do that. Dia melanggar hak. So saya rasa menjelang PRU kata tak penting. Tak penting. Sebab kita ni pro rakyat, bukan pro politik. Sepanjang masa, bukan bermusim lah. Kita tubuh ni jangan silap. Kalau walaupun kami ada fahaman politik pembangkang, jangan silap, penumbuhan ini bukan untuk attack PN, tidak. Jauh sekali. Sebab saya pun pernah dalam few months ago, pernah tegur dalam surat khabar Sina ada keluar. Cuma saya tegur Anwar pasal isu pelupusan, jangan bayar hutang PTBTN, kata dia. I say, kalau you pinjam, you bayar. So, tak ada isu lah, tak ada isu. Sebab PR pun pernah kena daripada saya punya teguran, dalam paper dah pernah keluar. PN pun dah pernah kena daripada dulu lagi. So, saya ni memang jenis yang
vokal dalam isu rakyat, tak kira lah parti mana. So ini kali saya nakkan satu platform untuk kita bergerak. Selama ni saya bergerak seorang. So saya nak platform, dan saya punya kawan baik ni untuk bantu saya dengan dia punya pergerakan tu. Dan ini Al-Makar Raji ada. Saya nak tambah ni, kata yang Kuraki, maknanya kenapa politik kenapa keluar dari situ. Dia ada benda isu yang isu rakyat, tetapi orang politik dia pandang remeh. Bahkan saya sendiri dah 10-15 tahun banyak saya berjuang. Contohnya isu rakyat, isu yang kecil je. Macam contoh di Kuantan ni isu saman parking, isu gerai-gerai roboh gerai, isu-isu yang kadang-kadang orang politik bila kita panggil baik UMNO ke baik apa, dia kata ni kecil, isu kecil, kita nak main isu besar. Maknanya dekat sini, kalau sebelum ni saya bergerak secara solo lah, secara personal apa semua ini, dan saya rasa bila tubuh NGO yang pro rakyat, saya rasa dia jadi strong sikit lah, untuk bersuara. Dan tentang kata tadi ada pro sini, memang betul ada yang pro pembangkang ada, tapi dari segi saya setelah setahun yang lalu saya adalah aktivis yang bebas walaupun kadang-kadang saya ke sini, tapi bagi saya juga penegur yang lantang, bukan saja kepada UMNO Barisan Nasional tetapi juga kepada Pakatan Rakyat. Saya akan tegur apabila satu benda tu yang mengeliru dan bercanggah dengan fakta yang boleh diterima oleh rakyat. Jadi dekat sini kita ada berlaku, ada yang pro, ada yang tu, kita ada berlaku. Kita bukan kata kita nak attack kerajaan yang ada. Kalau tukar kerajaan nanti pun kita akan tetap bergerak. Dia akan jadi benda yang sama, kita akan menegur. Jadi penegur yang baik lah, baik kepada kerajaan yang merintah ataupun yang akan memerintah pada masa akan datang. Dia akan go on. Soalan bila kita tengok sekitar soalan dan jawapan tadi, mungkin sekitar dalam skop politik atau kebebasan ni bersuara, boleh adakah hak sekarang ni bercadang untuk dari contohnya daripada 100% untuk memberi timbang tara ataupun memberi pengkhususan terhadap isu politik seimbang dengan isu sosial juga seimbang dengan isu ekonomi. Contohnya dalam soal pencabulan di atas hak berbudaya, dan juga persoalan pencabulan terhadap pengabalan terhadap agama-agama tertentu. Kemudian seterusnya kepada pendidikan dan juga kepada kesihatan. Adakah hak ini tidak ruang lingkupnya hanya tertumpu pada politik saja, hak-hak di sudut politik, tetapi juga mengambil kira supaya hak-hak dari sudut sosial dan ekonomi juga mendapat keserataan dalam. Okey. Saya akan jawab soalan Tuan Syed ni dengan satu jawapan yang ringkas saja. Selain daripada politik, apa yang dikatakan tadi, kami juga akan pergi pertahankan hak amal yang kena roboh. Kami akan pertahankan amal. Faham tak maksud saya? Walaupun kalau kami boleh pergi ke tahap itu, mana ekonomi, pelajaran, pendidikan, kesihatan, perubatan, dah tentu kami akan bawa isu lah. Kalau amal kena rokok pun kami bawa juga. Maknanya kita akan pertahankan amal tu seseorang lah. Hak dia. Dan tidak ada beza dari segi agama, perkauman dan sebagainya. Dan saya nak landasan dipertahankan hak itu adalah dari sudut undang-undang dan pelbagai persatuan. Maknanya dia punya landasan itu tidak lari daripada undang-undang yang sedia ada dan juga pelbagai persatuan. Isu-isu yang agak sensitif sekarang ni ialah yang bukan Islam atau bukan Melayu. Juga kita akan pertahankan hak dia, sebab kita juga akan mempertahankan jaga hak bukan Melayu dan bukan Islam dalam sebuah negara Islam misalnya. Jadi orang bukan Islam jangan takut. Kita akan pertahankan hak-hak dia. Sebuah negara Islam membela nasib bukan Islam dan bukan Melayu. Jadi setengah pihak dia selalu main sentimen agama dan perkauman. Jadi kita sebagai hak ini, kita akan pertahankan hak mereka dalam sebuah negara Islam. Begitu juga dalam negara sekarang ni sekular katanya, kita akan pertahankan hak-hak tertentu, kaum-kaum tertentu.
Jadi kita memperjuangkan hak semua bangsa dan semua agama mengikut perlembagaan. Begitu ya? Setiap satu manusia berhak untuk beragama. Walaupun ada satu kesilapan yang selalu berlaku. Kita selalu mengatakan bahawa Islam adalah agama rasmi. Sebenarnya tidak. Perlembagaan tak sebut pun bahawa Islam adalah agama rasmi. Dalam perlembagaan kata Islam adalah agama persekutuan. Dan lain-lain agama berhak untuk mengamalkan agama masing-masing. Kalau kita kata rasmi, mana ada yang tak rasmi? Bila katakan agama itu adalah agama persekutuan, maka itu satu-satunya agama. Dan lain boleh amalkan ikut tanpa sebarang gangguan daripada mana-mana pihak. So yang tak ada gangguan ni lah kita nak pastikan mereka tidak diganggu. Dan dalam masa yang sama, yang kami nak pertahankan supaya jangan diganggu, jangan pula ganggu kita. Dari hak masing-masing lah tu. Hak untuk amalkan budaya, hak untuk amalkan cara hidup, hak untuk amalkan agama ikut cara masing-masing. Apa-apa lagi? Skop dia sebenarnya luas. Luas sangat. Boleh katakan tiap satu gerak-geri kita ni adalah hak kita. So kita tahu tak dalam perlembagaan dia kata bahawa setiap satu kita rakyat ni berhak untuk dapatkan tanah. Kita tidak pernah dapat. Ada tanah. Luar mana? Okey, mana satu soalan dari saya. Okey, hak memperjuangkan apa yang diperjuangkan jelas jelas. Adakah juga hak juga memperjuangkan tentang kehidupan yang harmoni? Of course. Adakah? Dah itulah. Maksudnya kami tak mahu yang apa-apa berlaku di Sungai Petani berlaku di sini. Itu sebagai lah. Maknanya dari segi kehidupan anak-anak muda kita, perangai budaya mereka yang besar begitu. Adakah hak juga memperjuangkan begitu? Tidak. Kalau orang tu rasa itu ada hak dia, kalau dia tak nak ganggu hak dia. Kalau dia nak merempit tu dia merempit lah. So mana mereka boleh merempit lah. Mereka boleh merempit lah, itu hak dia. So hak menyokong bukan menyokong. Kami tidak membantah. Tidak membantah lah. So bagaimana dengan hak orang yang tak nak bising-bising? Itu kita akan pertahankan. Pertahankan. Oh, yang ni tak bantah, jadi pertahankan. Okey. Tak, masalah dia macam ni. Macam ni. Merempit ni satu budaya. Satu cara hidup satu kumpulan manusia. Negatif. Okey. Kami tak boleh pergi on the streets untuk perbetulkan setiap satu kesilapan. Kita kena tengok daripada skop yang kami bergerak. Kalau saya pergi ke tepi jalan ni mengatakan kepada dia, come on you, tak jangan rempit. Itu bukan hak saya untuk larang. Kita ada penguasa, kita ada polis, kita ada JPJ. So, takkan kita nak ambil alih tugas semua agensi, tak boleh. Kita hanya pertahankan hak di dalam perlembagaan dan undang-undang. Tapi hak amalan masing-masing tu tak boleh. Kalau saya tak boleh pergi ke tepi-tepi jalan kata, kamu jangan isap dadah kepada semua penagih dadah di Malaysia ni, tak boleh. Kita tak ada manpower. Penguatkuasa dah ada, polis dah ada. Itu kerja dia. Anti narkotik ada. Itu kerja dia. Tapi pendirian hak adalah tidak menyokong lah. Tidak menyokong lah. Tentu tidak menyokong. Tak menyokong. Itu sajalah saya. Ada apa lagi? Kenapa? Baik. Last sekali. Sejauh mana kepastian hak untuk tidak mencampuri urusan politik? Okey. Sejauh mana? Boleh yakin tidak akan? Tidak akan. Saya tak menolak kemungkinan bahawa satu hari nanti mungkin hak akan dari satu parti politik. Ayat ada cerita-cerita. Okey, nanti. Tapi sebab kita kena lihat ya. Kita ni sebagai manusia memang setiap satu manusia ni politician. Kalau hari pilihan raya kita pergi buang undi, kita pilih antara A dengan B, kita dah berpolitik. Kita dah pilih antara dua politician. Kita dah menyokong, menyandar ataupun menolak. Kita dah berpolitik. Jadi untuk katakan bahawa kita semua tidak berpolitik itu salah. Hak kita berpolitik. Tiap satu manusia berpolitik. Kita buat pilihan antara A dengan B pun dah berpolitik. Kita memilih kawan antara you dengan I. You orang UMNO, dia ni orang barisan, orang PR pun dah berpolitik. Sebenarnya tapi kehidupan harian kita berpolitik. Agama kita berpolitik. Kita tak boleh pisahkan politik dengan manusia. So untuk katakan bahawa kita akan jauhkan diri daripada politik itu salah. Kita akan tegur politik yang buat salah. Tapi parti politik yang akan buat salah. Yang buat salah kita akan tegur. Yang melanggar hak kita tegur. Tapi setiap mana kita tidak berpolitik. Tapi itu hak kita masing-masing, bukan atas NGO ni. Tapi parti persoalan saya adalah tujuan hak
sejauh mana akan tidak menjadi parti politik? Buat sementara ni tidak. Tak jadi. Kemungkinan besar besok kita tak tahu. Jadi saya rasa Hero 13 ni tak ada lah. Tak sebab. Tapi Tuan Haji, macam mana nak bawa suara, dua suara dalam satu masa ya? Sebab saya tengok ke depan, kalau risikan saya semua bakal calon. Boleh nafikan, tapi risikan. Saya tidak. Tapi dalam keadaan kurang satu hari untuk ubah automatik. Kan apa ni, penaja ni akan dibubarkan. Akan berubah. Akan dibubarkan sebaik saja persatuan diluluskan. Mesyuarat Agung. Mesyuarat kita akan ubah dan nanti orang baru. Ada yang dah bagi tahu saya mungkin bakal calon, ada dah bagi tahu dah. So, tak manis saja dalam ni. Okey tak apa. Kita akan gugurkan masa apa ni IJK pertama dan mesyuarat agung pertama. Tapi Kerana ni kita ambil orang-orang ni untuk cukupkan syarat saja. Wah, satu soalan. Okey, soalan saya. Tiap-tiap katakanlah tiap-tiap pimpinan yang ada di dalam hak ini, NGO yang bebas, yang dikatakan bebas, dia mempunyai kecenderungan politik masing-masing. Tidakkah kecenderungan politik itu merupakan satu ikatan ataupun membatasi dia daripada menyuarakan pandangan yang bebas politik, ataupun dia lebih kepada memihak ataupun bias? Saya dah nampak benda yang apa yang tuan saya kata ni, tapi dalam mesyuarat tadi pun saya dah bagi tahu. Apabila ada isu yang kita nak bawa, kita akan bawa isu itu selepas bermesyuarat AJK. Untuk elak daripada kecenderungan politik lah tu. Saya dah nampak dari awal tadi. Dan saya dah bagi tahu. Tapi masing-masing pihak politik itu masing-masing pihak. Kalau atas platform NGO ARC ni, kita akan duduk bincang isu ni. Macam mana cara kita nak bawa, bantah ataupun sokong. Dan sebulat suara kita setuju, kita akan bawa. Tapi tidak secara individu, secara kolektif. Pandangan saya pun tak susah sebab seorang pegang perlembagaan, pegang undang-undang, so maknanya atas sekali. So maknanya yang lain tu boleh tepi lah. Boleh tak bagi sikit beza? Saya nak spesifik. Bezanya hak dengan perkasa atau jati? Perkasa atau jati. Perkasa perjuangkan kaum. Nama dia pun pribumi. Okey? Jati atau dia agama, raja dan bangsa. Okey. Tidakkah memperjuangkan bangsa itu adalah satu daripada hak? Tidak. Tidak. Sebab manusia ada hak dia. Tapi manusia sendiri bukan hak. Okey? Tidak bebas untuk kita perlu rakyat. Manusia itu bukan hak. Dia ada hak. Okey, kalau kita katakan jati, penubuhan dia berasaskan kepada tiga. Kepada bangsa, raja, Melayu, raja dan agama. Agama Melayu Islam. Adakah tiga-tiga ni tiga-tiga yang diperjuangkan oleh jati itu tak sama dengan yang hak berjuang? Overlapping sikit lah. Pasal agama ada overlap, pasal bangsa ada overlap. Tapi kita bercakap pasal satu area lain. Kita bercakap pasal hak Islam, hak Melayu dan hak raja. Mana ada perbezaan? Ada perbezaan. Kita tak perjuangkan raja, kita perjuangkan hak raja dan hak kita sebagai hamba kepada raja. Rakyat pada raja. Bukan hamba. Rakyat pada raja. Artinya sekarang ni kalau dari sudut undang-undang dan perlembagaan, maknanya perjuangan yang dibawa oleh jati ada bangsa tak relevan. Tidak berlandaskan Pada saya tak relevan. Tak relevan. Tak relevan. Sebab mengapa saya kata? Sebab dia perjuangkan Islam. Sedangkan Islam dalam perlembagaan kata adalah agama persekutuan. Dia nak perjuangkan apa lagi? Dah ada dah situ. Tak perlu dia. Tak ada, memang dah dimasyhurkan pun. Setuju betul ada kalau saya katakan maknanya jati itu tidak berlandaskan kepada legal dan juga federal constitution, tetapi hak berlandaskan tak macam tu. Bukan macam tu saya. Dia macam ni. You kata you nak perjuangkan dan pastikan raja kekal di tempat masing-masing. Okey? UMNO kata, BN kata kita kekalkan dia. PR kata kita kekalkan dia. Apa tu perlembagaan kata kita kekalkan dia. Semua. So, nak perjuangkan apa? Sedangkan semua orang kata nak kekalkan dia. So, you pernah juangkan untuk kekalkan sesuatu benda yang dah kekal. Perjuangan apa? Dia persetuju bersama. Agama. Perjuangkan agama. Perlembagaan kata Islam adalah agama persekutuan. BN kata Islam adalah agama rasmi. PR kata rasmi. You nak perjuangkan apa? Sedangkan PR kata kalau kita ambil alih kita kekal dengan isu ni. So nak perjuangkan melainkan hak tu dicabul ni. Melainkan ada satu kumpulan kata kita nak hapuskan raja. Dan you perjuangkan raja. Tapi kita kata kita kekalkan raja. Buat apa nak pergi juangkan benda yang kekal?
Buat apa nak perjuangkan menteri agama yang kekal? Bangsa kata Melayu majoriti adalah bumi putera. Dah diakui oleh semua orang. It's already a convention walaupun tidak ada dalam perlembagaan. Ada 153. So, you nak perjuangkan menteri yang dah ada, buat apa? Melainkan ada satu kumpulan yang cuba untuk hapuskan Melayu, hapuskan raja, hapuskan Islam. Dan you perjuangkanlah. That's why I say perjuangan tadi tak relevan. Tak relevan. To me lah. To me lah. Perkasa begitu juga. Perjuangkan Melayu. Melayu nak dah hapus tak ke? Adakah Melayu nak hapus tak? Tak ada. Melayu tetap Melayu. India tetap India, China tetap China. Perlembagaan dah kata ada Section 153. Permit, job, beasiswa adakah beri pada orang Melayu dan orang-orang etnik yang terpilih. So, hak tu ada. Ini perjuangan hak tu bawah. Okey, terima kasih banyak-banyak pada rakan-rakan media. Kalau ada apa-apa, nanti kita bincang kemudian lah. So, bila dah lulus esok, kami akan berhubung balik dengan media. Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.